Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-imam Abdullah Sirajuddin rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu ankum wa ana bikum ila an qala hasil hayat ya Allah ta'ala hakul hayat qadas الحديث الثالث والثلاثون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من إيذاء المسلمين وتتبع عوراتهم. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع أي مرتفع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم أي زلاتهم وعثراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال في الترغيب رواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه يا معشر المسلمين لا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث hadis yang ke-33 daripada khutbah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dan memberi peringatan kepada kita tentang untuk kita menghindari daripada melukakan ataupun menyakiti orang muslimin dan juga tatabbu' auratihum. Tatabbu' yakni spy, mengintip, mengintip keaiban mereka. Satu perkara yang dilarang dalam Islam adalah mengganggu privasi orang walaupun pada perbuatan maksiat mereka yang dibuat bersendirian. Bila mana seorang itu melakukan maksiat secara bersendirian, maka tiada hak kita orang Muslim untuk mengintip mereka apa yang mereka buat di dalam rumah mereka ataupun tempat yang tersembunyi. Melainkan apa yang dibuat secara terang-terangan itu apa yang perlu kita ingkari dan juga perlu hentikan. Adapun perkara maksiat yang dilakukan secara bersendirian, yakni disembunyikan daripada pandangan orang lain, maka itu dilarang kita untuk mengintip mereka hanya untuk dengan tujuan, bahkan dengan tujuan menegur. Dalam Al-Quran sebut apa? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassus. At-tajassus yakni mengintip, spy orang. Tak skodeng dalam rumah orang, skodeng dalam kereta orang. Termasuk juga antara perkara yang dilarang adalah cek telefon orang. Tak ngintai orang buka apa semua. Itu semua perkara yang dilarang dalam agama kita, walaupun mungkin kita nak cari kebenaran hatta pun, tapi bukan dengan cara begitu. Hatta dalam akta kerajaan pun ada disebutkan bahawa tidak boleh seseorang itu mengambil telefon orang dan membuka isi dalamnya melainkan dengan izin seseorang. Itu sama juga nak masuk rumah orang mesti ada waran, mesti ada keizinan daripada kerajaan dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang berselari dengan apa yang diajarkan oleh Islam, iaitu tidak boleh kita tatabbu' auratahum. Rawat At-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, suatu hari Nabi naik ke atas mimbar dan berkhutbah dengan suara yang tinggi sallallahu alaihi wasallam. Dan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suara yang special. Apabila Nabi rendahkan suara, hatta suara biasa pun orang belakang boleh dengar tanpa menggunakan mikrofon macam kita. Antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi berkhutbah ketika khutbatul hujjatul wada', haji wada', Nabi berkhutbah di hadapan lebih kurang 100,000 orang ataupun 120,000 orang. Tetapi Nabi tidak menggunakan mikrofon dan suara Nabi tidak mengangkat tinggi. Tetapi yang di belakang boleh mendengar suara Nabi macam di depan. Yang di belakang dengar volume tu sama macam duduk dekat depan. Itu antara kelebihan mukjizat suara baginda Nabi. Tapi di sini ada beberapa ketika Nabi mengangkat suaranya untuk menunjukkan pentingnya apa yang disebutkan dalam khutbah itu. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara man aslama bilisanihi. Wahai orang-orang yang telah masuk Islam dengan lisannya dan tidak menembusi Islam itu ke dalam hatinya. Nabi menyifatkan orang-orang yang akan disebutkan sifat lepas ni, mereka adalah orang Islam yang hanya masuk Islam dengan lisannya, tetapi Islam itu tidak masuk ke dalam hatinya. Walam yufdil imanu ila qalbihi, yang tidak ditembusi iman itu ke dalam hatinya. La tu'dhul muslimin, jangan kamu menyakiti orang muslimin. Bermaksud apa? Orang yang menyakiti orang muslimin sama ada dengan tangan dan kuasa yang mereka ada, ataupun dengan lisan mereka,
ataupun dengan perbuatan mereka, ataupun dengan jelingan mereka, menyakiti orang lain walaupun dengan jelingan, itu termasuk di kalangan orang yang Nabi sifatkan sebagai orang-orang yang tidak masuk iman ke dalam hati mereka. Islam pada nama sahaja, tetapi tidak masuk iman ke dalam hati mereka. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti orang muslimin. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, menghancurkan hati orang beriman adalah terlebih besar dosanya daripada menghancurkan Kaabah. Kasrul khatir dipanggil. Jabrul khatir ni ambil hati, jaga hati. Kalau kasrul khatir, kita panggil apa? Pecah hati, memecahkan hati orang. Contoh, kawan kita cerita pasal satu benda yang kita dah tahu dah benda tu. Kita mau tahu tak cerita sekian. Kita pun tak tahu dah cerita. Itu kan dipanggil kasrul khatir. Menghancurkan hatinya, yang dia bersemangat nak cerita, kita kata tak cerita, aku tahu dah benda ni. Nah, itu dipanggil kasrul khatir. Sepatutnya kita orang Islam jabrul khatir. Jaga hati dia. Benda apa cerita. Aku nak tahu lagi. Maknanya kita kena menjaga hati dia, jangan sampai melukakan hati mereka orang Islam. Pada perkara itu pun dijaga dalam Islam, apatah lagi kalaulah kita menghina dia, mengumpat dia, mencerita keaiban dia depan dia, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala, maka itu kata Nabi SAW, menghancurkan hati orang beriman adalah terlebih besar dosanya daripada menghancurkan Kaabah. Nanti akan sebut kalam Sayyidina Umar di sini. Naam. La tu'dzul muslimin, dan menyakiti orang Islam dengan banyak perkara. Ada dengan lisan. Dengan kata-kata kita dah hari ini, kita komen dan status-status kita yang kita buat untuk sengaja menyakiti orang, maka itu dikira berdosa. Yang perlu kita minta maaf dengannya, iaitu dosa yang tidak akan diterima taubat, melainkan mestilah minta ampun dengan Tuhan yang kita sakiti hati mereka. Termasuklah dengan kita, atau dengan jalan kita yang kita panggil apa? Troll. Dengan jalan troll sekalipun, tetap akan mendapat dosa kalau memang tujuannya untuk menyakiti orang. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka berapa ramai orang hari ini yang jatuh ke dalam benda ini dengan tidak sengaja dan tidak diketahui dosanya, tetapi itu dosa yang besar. Dan boleh juga jadi menyakiti muslimin dengan apa? Dengan kuasa, dengan menghalang hak orang. Dan biasanya ini ada pada para pemimpin lah, yang menghalang hak rakyat, menghalang hak orang yang berhak dengan kuasa mereka ada. Itu juga termasuk menyakiti orang muslimin. Juga termasuk dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan kita punya gaya dan sebagainya. Kadang-kadang dengan gaya tak perlu bercakap pun. Dengan gaya, tunjuk gaya, kenyit mata, muncungkan bibir hanya untuk memburukkan seseorang, itu termasuk al-idza. Al-idza yang nanti di hari kiamat, setiap apa yang kita menzalimi orang lain pada darah mereka, pada harta mereka dan pada maruah mereka, semua itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yuqadu lisyatil jalha lisyatil jahannam syatil qarna, sehinggalah kambing yang bertanduk pun nanti di hari kiamat akan dihilangkan tanduknya, ditumbuhkan tanduk kepada kambing yang tak bertanduk atas dunia, untuk dibalas balik kejahatan ataupun perbuatan dia atas dunia. Itu pada perbuatan kambing. Allah akan hidupkan kembali kambing hanya untuk mengadili mereka, sedangkan mereka ini akan menjadi turab lepas tu. Tapi hanya nak menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kezaliman kita kepada orang akan digantikan dengan apa? Diletakkan dosa mereka kepada kita, ataupun diberikan pahala kita kepada mereka. Itu yang kata Nabi apa? Atadruna mal muflis. Tahukah kamu apakah siapa mereka yang muflis itu? Kata Nabi, muflis adalah orang yang datang dengan amalan yang banyak di hari kiamat, tetapi diberikan pahalanya kepada orang lain dan dipindahkan dosa orang lain kepada dia, sehinggalah dia menjadi orang yang muflis. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u awratihim. Dan janganlah kamu mengintai ataupun mencari-cari ataupun mengintip aurat mereka, aib mereka, keburukan, kekurangan mereka dengan sengaja. Maka itu adalah perkara yang dilarang, kekurangan mereka, wa atharatihim, dan juga kejelekan mereka. Kata Nabi, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, kerana sesungguhnya siapa yang mencari ataupun mengintip aurat saudaranya yang muslim, maka Allah juga akan mencari dan mengintip auratnya. Allah tahu dia punya aib, Allah tahu dia punya aurat. Apa tu aurat? Siapa ingat takrif aurat lughatan? Al-auratu lughatan, kalau apa? Allah SWT syara'an apa? Ma yahrumu nadruhu wa yajibu satruhu. Barang yang wajib ditutup dan haram dilihat, itu aurat. Tapi dari segi bahasa apa? An-naqs, kekurangan. Al-auratu lughatan an-naqs, kekurangan.
Jadi aurat seseorang muslim dia apa? Kekurangan dia. Maka dilarang kita untuk mencari dan membuka aurat mereka. Kata Nabi, siapa yang buka aurat dan mengintip aurat orang lain di atas dunia, maka Allah buka dan mengintip auratnya. Nanti Allah tahu aurat dia. Cuma nak bagi faham, Allah akan pertunjukkan auratnya nanti di hari kiamat. Wa man tatabba'a auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Kata Nabi, siapa yang dah Allah mengintip auratnya, dia intip aurat orang, maka Allah intip aurat dia. Siapa yang kalau Allah dah mengintip auratnya dan membuka auratnya, maka Allah akan, kita panggil apa? Tafdah, maknanya bongkarkannya. Allah akan bukakannya walaupun dia di rumah dia sendiri bersendirian. Hatta dia buat benda jahat tu berseorangan, Allah bukakan benda tu. Sebab apa? Dia semangat sangat buka aib orang, maka Allah akan bukakan aib dia. Waliyadzubillah subhanallah. Jadi kita tengok jelas dengan mata kita, banyak perbuatan-perbuatan manusia yang membuka aurat orang lain, nanti suatu hari Allah buka aurat dia. Dan benda tu mujarab, memang kita tengok depan mata kita sendiri berlaku. Tanpa ada orang mengintip aurat dia pun terbuka sendiri. Nah, terbuka sendiri sebab apa? Sebabkan Allah sendiri yang ingin membuka auratnya, disebabkan dia tidak menutup aurat orang lain. Tetapi kalau kita menutup aurat orang lain, kita nampak keburukan kawan kita, kejahatan dia buat sendiri-sendiri, kita tutupkan, diamkan. Dan kita cuba untuk nasihat secara hikmah. Nah, maka itu kata Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aurat muslim yang lain, maka Allah akan menutup auratnya di hari kiamat. Walaupun dia ada aib, tetapi Allah jaganya. Nanti di hari kiamat ada dosa-dosa manusia ni yang Allah tak ceritakan. Allah sembunyikan. Allah tak buka nanti di padang mahsyar. Dengan berkat dia menutup aurat orang lain, menutup keaiban orang lain, maka Allah tidak ceritakan, tidak pamerkan di skrin ketika mana hari nanti dibukakan segala amalan. Dibacakan kita punya buku catatan amalan, maka ada hamba-hamba Allah yang ditutupkan auratnya. Maka Allah kata pada dia, wahai fulan, sesungguhnya aku telah menutup rahsia kamu nanti atas dunia dulu, maka hari ini juga aku tutupkan rahsia kamu di akhirat. Maka itu orang yang beruntung bila mana dia mendapat satar min Allah SWT. Kita doa pagi-pagi dah, as'aluka isbala satra, dalam kita punya zikir pagi. As'aluka isbala satra. Apa isbal? Isbal ni melabuhkan kain asalnya. Yang kata Nabi apa? Allah melaknat siapa yang melabuhkan kain di bawah buku lali, al-isbal. Jadi Imam Haddad kata apa? Nas'aluka isbal satra. Ya Allah, labuhkanlah kain penutup bagi kami, menutup aurat kami. Mana kita minta daripada Allah supaya Allah sentiasa tutup aurat kita. Allahumma amin rawatina. Allahumma ustur auratina wa amin rawatina. Allahumma ustur auratina wa amin rawatina. Ustur auratina, bukan auratana. Sebab apa bukan auratana? Sebab ustur auratina. Sebab jamak mu'anats salim. Jamak mu'anats salim mansubnya dengan kasrah. Sama juga sini. Wala tatabba'u auratihim, bukan auratahum. Kalau dia mufrad auratahu. Kalau dia jamak auratihim. Sebab dia mansub dengan kasrah, bukan mansub dengan fathah. Kalau mufrad kan mansub dengan fathah. Tapi kalau jamak mu'anats salim nanti kita akan belajar mansubnya dengan fathah. Ja'al muslimatu ra'aitul muslimati marartu bil muslimati. Jadi Allahumma astur auratina wa amin rawatina, sebab semua jamak muannats salim tu. Taib. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah bukakan aurat, Allah mengintip auratnya, maka akan dibukakan auratnya walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Ditutup pun Allah akan buka. Waliyadzubillah. Sayyidina Ibnu Umar satu hari pernah tengok ke Kaabah, kata dalam kitab ini. Maka dikatakan, wahai Kaabah, betapa mulianya kamu, betapa besarnya kamu, betapa hebatnya kamu, tetapi kehormatan dan kemuliaan orang mukmin lebih besar daripada kamu. Sebab apa? Hadis tadi yang kata Nabi, siapa yang menghancurkan hati orang beriman, lebih besar dosanya daripada menghancurkan Kaabah. Kata Sayyidina Ibnu Umar, wahai Kaabah, kamu ni benda yang hebat, dah binaan yang hebat, makhluk Allah yang hebat, diagungkan oleh Allah, muliakan oleh Allah, tetapi kebesaran mukmin lebih besar. Sebab itu hari ini kita menjadi menghinakan orang beriman sebab kita terlupa ada perkara yang berharga dalam hati mereka, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tauhid dalam hati mereka itu lebih besar daripada segala di langit dan di bumi. Yang nanti di hari kiamat, ketika mana dihadapkan seorang hamba yang bawa hanya maksiat sahaja, tak ada pahala pun. Semua timbangannya berat sebelah dosa. Tak ada pahala dia buat. Maka dia hanya ada sekeping kad bitaqah yang tertulis padanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diletakkan di atas mizan, maka ternyata kalimah itu lebih berat daripada segala dosa yang dia buat. Dengan syarat
Kalimah itu disebut dengan hati yang ikhlas dan yakin dan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dengan syarat disebut sekali je dengan hati yang hadir dan faham makna dan meyakini makna di sebalik kalimah la ilaha illallah. Tauhid, kalimah tauhid. Sebab itu segala tarekat sufiah, nah, sama ada dia permulaan ataupun dia dah sampai di akhir tarekatnya, mestilah tak lekar berzikir la ilaha illallah. Sebab itu kita setiap hari mesti ada zikir la ilaha illallah untuk mentajdidkan iman kita. Bagi mereka para pemula dan para pengakhir yang dah nak habis pun tetap akan berakhir dengan la ilaha illallah. Di wali besar ke, di wali kecil ke, semuanya akan tidak lepaskan zikir la ilaha illallah dan diakhiri dengan Muhammad Rasulullah SAW. Dan antara zikir kita baca selepas mayang 12 kali la ilaha illallah, 12 kali Allah Allah, dan 12 kali hu. Itu zikir harian bagi tarekat Aidurusiyah yang sepatutnya setiap orang mesti mulakan dulu dengan zikir dipanggil seumur hidup. Zikir roh, iaitu membaca zikir la ilaha illallah 12,000 kali, Allah Allah 12,000 kali, hu 12,000 kali sebanyak selama 40 hari. Itu kena buat sebelum kita nak berpindah kepada zikir harian. Tapi sebabkan kita dah duduk dalam manhaj ini, kita amalkan dulu yang harian. Kalau ada masa boleh ambil buat yang 12,000 tu selama 40 hari. Kena ada ijazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Ibn Malik tadi, kata Imam Ibn Umar, wahai Kaabah, betapa besarnya kamu, betapa agungnya kamu, tetapi lebih besar lagi kehormatan orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Hadis Rabi' al-Thalathun. Seterusnya kitab Majmu' al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, qala al-musannif rahimallahu taala, faslun wa alaika rahimakallahu bibirril walidaini. Baca dah ni tak? Belum lagi. Wa bihusnil khuluq ma'ahum wa ma'az zawjati wal aulad wal qarabah wal ashrar. Baca dah ni. Wa'lam anna haqqal walidaini akad al-huquq wa awjabaha wa a'zamaha wa huququhum min al-kaba'ir wa haqqu az-zawjah wal aulad akad min ghairihim وحق الأرحام والجيران آكد من الأجانب والمسلمون الأجانب لهم حقوق كثير كبيرة فابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب ثم هكذا وهكذا. Kata musannif Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ketahuilah, sebelum ni dikata apa? Hendaklah kamu berbakti kepada mak ayah dan kepada keluarga dan kepada isteri dan anak-anak, kemudian kepada kawan kerabat, keluarga adik-beradik, kemudian puak saudara, sepupu sepapat, kemudian jiran, dan kemudian kawan-kawan yang lain. Kemudian kata apa di sini? Ketahuilah bahawasanya hak ibu bapa adalah hak yang paling utama kita besarkan. Terutama bagi anak lelaki. Bagi lelaki kena ingat. Berapa orang ni berkahwin pun tetaplah ibunya nombor satu. Hak ibunya nombor satu sebelum daripada hak isterinya. Berbeza dengan isteri. Isteri setelah dia berkahwin perlu dia jaga hak suami dahulu sebelum hak mak ayah dia. Tapi untuk anak lelaki, still the number one for him is his mother. Who next? Your mother. The number one for me. Maknanya kata Nabi SAW dalam hadis, ketika sahabat tanya Rasulullah, kepada siapa aku kena berbakti? Kata Nabi, ummuk. Kemudian siapa? Ummuk. Kemudian siapa? Ummuk. Kemudian siapa? Barulah abuk. Barulah yang ketiga, ayahmu. Maka seorang lelaki, hak yang paling utama dia sempurnakan, yang perlu dia selesaikan, yang perlu dia tunaikan adalah hak ibunya. Dengan maksud apa? Kalaulah dia ada isteri dan anak-anak, dan dia ada ibu yang sedang kelaparan, dua-duanya sedang kelaparan. Kalau tak bagi makan ni mati ni, dua orang ni. Nak kedepankan anak dan isteri ke, nak kedepankan ibu? Dalam bab nafkah, suami kena ingat, dalam bab nafkah kedepankan isteri dan anak-anak. Dalam bab nafkah. Tapi dalam bab ketaatan, balik kepada ibu. Faham? Nafkah tetap isteri dan anak-anak nombor satu. Tapi bab ketaatan, mesti taat ibu dahulu sebelum isteri pada perkara yang bukan maksiat. Pada perkara yang bukan maksiat. Itu dalam masalah ketaatan. Berbeza dengan nafkah.
Adapun isteri, isteri tak wajib keluar nafkah, maka ketaatan dia adalah pada suami sebelum kepada mak ayah dia. Ada seorang sahabiah perempuan, Allahumma salli Muhammad, yang ayahnya sakit. Ayahnya sakit ternak di zaman Rasulullah, tetapi suaminya pergi berperang ketika itu. Dan dia tidak mendapat izin untuk menziarahi ayahnya. Tak sempat minta izin. Dulu mana ada WhatsApp dan telefon apa benda. Maka dia tak sempat minta izin daripada suami dia untuk ziarah ayah dia yang sakit. Maka dia tetap tunggu di situ. Dia hantar kepada Rasulullah utusan, ya Rasulullah, ayah aku sakit ternak, tetapi aku tak sempat minta izin dengan suami aku untuk keluar ziarah ayah aku. Adakah boleh keluar tanpa izinnya? Kata Nabi, tak boleh. Maka dia tetap tunggu di rumahnya sehinggalah ayahnya meninggal dunia. Tak ziarah ayah dia meninggal dunia. Sebab apa? Taat kepada suami. Nabi kata, ayahmu dimasukkan syurga sebabkan ketaatan kamu kepada suami. Ayah kamu lepas mati masuk syurga disebabkan ketaatan kamu kepada suami. Kalau kita hari ni tengok, biarlah ziarah lah. Dah ayah tengah sakit tenang lah. Tapi rupanya perspektif Islam berbeza. Taat suami bagi isteri nombor satu. Untuk anak lelaki, taat ibu adalah nombor satu. Tafadhal Ustaz Syed Faiz. Maka hak ibu bapa adalah yang pertama, yang utama kita kena utamakan. Yang paling wajib dan yang paling agung. Kemudian katanya di sini, wa anququhum minal kabair. Dan menderhakai ibu bapa adalah dosa. Tak muak orang masuk. Menderhakai ibu bapa adalah sebesar-besar dosa. Disebutkan antara dosa yang paling besar adalah derhaka kepada ibu bapa. Uququl walidain. Dan taat yang paling besar adalah berbakti kepada mak ayah. Ketika mana sahabat tanya Rasulullah, apakah sebaik-baik amalan? Kata Nabi, birrul walidain wassalatu fi waqtiha wal jihadu fi sabilillah. Yang pertama birrul walidain. Masa tu Nabi letak taat kepada ibu bapa. Yang kedua adalah solat di waktunya. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Taala, termasuklah menuntut ilmu. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak ibu bapa, kita sebagai lelaki, hak yang kedua kita kena tunaikan atas siapa? Hak isteri dan anak-anak. Kemudian barulah nombor 3, hak kaum keluarga kita. Mak saudara yang paling utama. Kalau ada duit, ada infak, nak sedekah, korban nanti bila nak korban, daging tu paling utama bagi pada siapa? Kaum kerabat dulu. Mak saudara yang miskin-miskin. Sebab itu sedekah kepada kaum keluarga dapat 2 pahala. Sedekah pada orang luar dapat 1 pahala. Al-aqrabun awla bil ma'ruf. Kaum kerabat kamu itu adalah mereka lebih utama untuk dapat kebaikan daripada kamu. Kerana bila kita bersedekah kepada kaum kerabat, dapat 2 pahala. 1 pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Kemudian wal muslimun wal ajanib lahum hukukun katsiran wa kabirah. Adapun orang muslim yang lain yang kita tak kenal, tak ada kaitan dengan kita, juga ada hak kita ke atas mereka. Walaupun dia orang yang kita tak kenal, tetap ada hak kita ke atas mereka yang perlu kita tunaikan. Antaranya kata Nabi apa? 5 hak orang Islam. Al-muslim, hakul muslim al-muslim khamsatun. Raddus salam, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul atis, wa taba'ul janais, wa iyadul marid. Yang pertama adalah menjawab salamnya, wajib. Yang kedua, kalau dia sakit, wajib ziarah. Yang ketiga, kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, wajib kita, artinya sunat kita menyebutkan ya rahamukallah, tuntutan ke atas kita. Yang keempat, kalau dia meninggal dunia, kita kena ikut ke kubur. Kalau ada kemampuan, saudara, kawan-kawan, sahabat meninggal dunia, kena ikut sembahyang jenazah dan ikut ke kuburnya. Itu hak kita ke atas mereka. Maksudnya apa? Mereka boleh tuntut nanti daripada Allah, sebab apa kamu tak buat benda ni. Yang kelima, apa lagi tadi? Tak sebut. Watiba'ul janaiz, watiba'ul atis, radus salam, menziarahi ketika dia sakit. Dan tadi disebutkan wa ibrarul apa? Melansaikan sumpahan dia. Melansaikan sumpahan dia. Wa ibramul qasam, kemudian dalam riwayat yang lain. Kena tunaikan sumpahan dia. Kalau dia bersumpah, demi Allah aku nak buat sekian, kita kena tolong dia untuk diselesaikan sumpahan dia, supaya dia tidak berdosa. Itu hak kita kepada orang muslim. Bukan muslim yang dekat dengan kita, bahkan orang tak kenal pun kita kena wajib berbuat perkara itu kepada mereka. Itu hak kita kepada mereka, atas mereka. Dalam Islam ada hak kepada, ada hak ke atas. Al-haqqu lil muslim, hak yang kepada dia kena buat pada kita. Tapi kalau hak alaina, alal muslim, kita yang kena buat kepada mereka. Fal muwaffaq man qama bil wajib
warattabal huquq wa a'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Kata Al-Imam Abdullah bin Sabit Tahir, orang yang diberi taufik, orang yang mulia, orang yang sempurna adalah mereka yang mampu menyusun mana yang paling utama dia nak letak. Dia boleh susun mana yang sepatutnya keutamakan. Taat kepada ibu bapa sebelum kepada anak isteri. Tetapi dalam bab nafkah, tetaplah anak isteri sebelum ibu bapa. Dan juga mana yang perlu kita utamakan dalam bab sedekah. Kaum kerabat dulu ke kaum muslimin dulu yang lain. Orang yang ada ilmu, yang diberi taufik, maka dia pandai memilih mana yang paling berhak untuk terima kebaikan dia. Sebab itu disebutkan orang alim itu bukanlah orang yang boleh pilih mana yang betul, mana yang salah. Itu orang awam boleh pilih. Nah, sedekah dengan tak sedekah orang boleh pilih dah. Tapi dia pilih mana yang paling layak terima sedekah dia. Mana yang baik dan mana yang lebih baik. Mana yang fihi fadilah, mana yang afdal. Pilih mana yang lagi buruk. Kalau dua keburukan, dia boleh pilih mana yang lagi buruk. Maka dia akan pilih mana yang kurang keburukannya, yang kurang mudaratnya. Itu orang alim. Dia pandai memilih di antara yang baik dengan yang lebih baik, dan yang buruk daripada yang lebih buruk. Nah. Wa a'ta kulli dhi haqqin haqqahu wa saliman minal uquq, dan dia akan terjaga daripada derhaka pada mak ayah. Wa ammal kullu bin nasiha wal mahabbah, dan dia boleh meratakan semuanya orang kerabat tadi, orang manusia tadi, dengan nasihat yang baik dan juga kecintaan kepada mereka. War rahmah wasyafaqah, innakum lan tas'un nas bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi. Kalau kamu tak mampu menggembirakan orang dengan harta kamu, maka gembirakanlah orang dengan wajah yang ceria, dengan akhlak yang baik, dan menjaga diri kamu daripada menyakiti mereka. Maksudnya, kata para ulama, kalau kamu tak mampu memberi kebaikan kepada orang, jangan berikan keburukan kepada orang. Kalau tak mampu tolong orang, jangan menyusahkan orang. Kalau tak mampu menggembirakan orang, jangan menyedihkan orang. Sepaling-paling kurang manusia ni, dia duduk di keadaan tidak menyakiti orang lain. Sebab ada orang, jenis dia suka menggembirakan orang. Okey, bagus. Tapi kalau kamu tak mampu menggembirakan orang, jangan menyedihkan orang, jangan membebankan orang, jangan membuatkan orang pecah hati. Itu sekurang-kurang manusia ni lah adab dia. Sebab itu disebutkan adab yang mulia itu apa? Sama ada Allahumma salli, sepaling-paling kurang akhlak mulia adalah badlul ma'ruf. Sepaling-paling kurang seindah-indah akhlak yang mulia adalah badlul ma'ruf. Dia suka beri kebaikan pada orang, beri duit, beri hadiah, belanja orang, beri sedekah pada orang. Itu badlul ma'ruf. Dan sekurang-kurang husnul khuluq apa? Adalah kaful adha. Kaful adha. Yang tengah dia dipanggil bastul wajah. Paling mulia, dia boleh beri kebaikan pada orang. Beri duit dia, beri sedekah dia, beri hadiah pada orang, belanja orang. Itu yang level nombor satu lah, akhlak yang paling mulia. Nombor dua, bastul wajah. Paling kurang pun kalau tak boleh beri duit pada orang, wajahnya sentiasa tersenyum. Maknanya, dia sentiasa menggembirakan orang. Tak mampu juga, sepaling-paling kurang, kaful adha. Jangan buat sakit pada orang. Kalau turun daripada bawah tu, maka dia menjadi akhlak yang buruk. Maknanya dia dah tak boleh beri kebaikan pada orang. Muka masa cerita pula. Lepas tu nombor tiga, dia suka menyakiti orang pula. Ni memang teruk ni. Ini dah termasuk dalam sayyi'ul khuluq, akhlak yang buruk. Jadi kalau kita tak boleh jadi yang pertama, jadi yang kedua. Tak boleh jadi yang kedua, jadi yang ketiga. Sepaling-paling kurang, kaful adha. Naam. Wasalamatus sadr, dan dadanya lapang sentiasa dengan orang. Tidak terlalu cepat untuk judge orang lain. Dan sentiasa bersangka baik kepada orang. Tak cepat nak judge orang. Oh, dia ni buat ni sebenarnya. Tak. Kita sabar dulu. Segala apa yang kita tengok dengan mata kita dan kita dengar dengan telinga kita, belum tentu itu yang berlaku sebenarnya. Boleh jadi ada sebaliknya perkara yang berlaku yang kita tidak tahu. Maka kebaikan husnudzan ni besar. Satu cerita dia ceritakan kebaikan husnudzan ni. Ada satu kumpulan ni pergi ziarah kubur, bertawassul setiap hari kubur tu. Dan setiap kali mereka tawassul, dapatlah apa yang mereka tawassul tu. Nak minta hajat apa. Dan mereka menyangka kubur tu adalah kubur orang soleh. Rupa-rupanya itu kubur bangkai seekor keldai. Tapi Allah bagi pada mereka apa yang mereka tawassul itu. Sebab apa? Berkat husnudzan mereka kepada kubur tersebut. Sebab itu kalau kita dah jadi ustaz, dah jadi apa dah, orang minta air dengan kita, ustaz tolong baca air ni ustaz. Anak saya nak periksa, anak saya nak ambil lesen JPJ lah, anak saya nak menikah, anak saya nak beranak, bagi air pada kita. Nak baca apa? Yang pertama, sebelum ambil air tu kena faham dulu. Awak ambil air ni untuk apa? Adakah awak menyangka bacaan awak ni ada manfaat? Adakah awak rasa bacaan awak ni hebat? Jangan ambil begitu. Ambil air tu, bacalah walaupun Fatihah pun dengan kita niat
Ya Allah, dengan sangkaan baik mereka kepada aku, kabulkanlah hajat mereka. Sebab mereka bersangka baik pada kita. Kita memang jahat. Kita banyak maksiat. Kemungkinan orang itu air itu lagi mulia daripada kita. Tapi kita ambil air itu, baca kepada dia, ketika kata, Ya Allah, dengan berkat husnudzan mereka kepada aku, maka kamu terimalah doa mereka. InsyaAllah mujarab. InsyaAllah menjadi. Jangan kita ingat, aku punya bacaan. Lepas tu jadi beranak ada tu molek. Dapat anak kembar pula. Comel. Dia kata, jadi ayah aku ni. Lepas ni buat pula. Bukan ayat awak yang jadi. Tapi husnudzan mereka yang buatkan benda itu menjadi. Sebab tu kita nak minta doa-doa dengan siapa pun, husnudzan dengan orang tu. Macam cerita Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim suatu hari 3 orang mari pada dia. 3 orang tidak ada anak, tak dapat zuriat. Maka datang jumpa Syekh Abu Bakar bin Salim untuk doa supaya dapat zuriat. Yang pertama datang tu dengan penuh keyakinan bahawa Syekh Abu Bakar bin Salim ni kalau dia berdoa mesti mustajab doa. Yang kedua datang 50-50. Maknanya ada keyakinan tapi kurang sikit, tak banyak. Yang ketiga tu hanya mari untuk test saja. Nak tengok betul ke dia ni wali Allah, betul ke dia ni orang alim ni, betul ke dia doa dia mustajab. Jom pergi bawa air sekali. Maka ada 3 perbezaan masyhad masing-masing. Zannnya berbeza. Maka didoakan dengan doa yang serentak sama, air yang sama, bagi air itu air sama. Ternyata yang pertama lepas balik tu dapat zuriat, mengandung isteri dia. Yang kedua lambat sikit, lepas tahun baru mengandung. Yang ketiga sampai ke sudah tak dapat. Maka mereka lepas tu semua mari pada Syekh Abu Salim tanya balik, kenapa berbeza-beza hasilnya sedangkan air yang sama, waktu yang sama, bacaan yang sama, orang yang sama baca. Katanya sebab berbeza zon kamu, masing-masing berbeza masyhad kamu kepada aku. Kullama zada al-mashhad zada al-madad. Al-madad ala qadri al-mashhad. Madad pemberian Allah itu bergantung kepada kita punya sangkaan. Kita sangka baik, dapatlah baik. Sangka buruk, dapatlah buruk. Kita duduk dalam majlis seperti ini pun. Duduk tepi pantai. Angin sepoi-sepoi bahasa. Bunyi air berderu. Bunyi orang mandi, sedap nak mandi juga rasa. Walaupun kita tengok benda ni biasa, tapi kita punya pulangan, masing-masing balik nanti, dapat pulangan yang berbeza. Ada orang dapat penuh. Ada orang dapat kurang. Ada orang dapat sikit, ada orang dapat banyak, ada orang tak dapat langsung. Bergantung kepada masyhad di kepada majlis ini. Kalau dipandang benda ni hanyalah lepak-lepak tepi pantai, dapat lepak-lepak dah tepi pantai, tak dapat apa-apa. Tapi kalau dipandang, ni majlis ilmu, ini taman-taman syurga, ini dihadiri oleh para malaikat, ini dihadiri oleh para salihin, ini perkumpulan umat Nabi SAW. Kalau dia tengok benda tu besar, maka dia balik dengan pulangan yang besar. Apa yang dia pandang dalam dia punya vision, masyhad dia, itulah dia akan bawa balik ke rumah dia masing-masing. Sama juga dengan majlis malam ni. Majlis malam ni ada orang tengok macam ni majlis bulanan biasa je. Ni dah berlaku setiap bulan dah, kurang dia dah ada apalah benda ni. Maka pulang tak ada apalah. Tapi kalau orang setiap kali mari, dia mari dengan pandangan yang berbeza. Contoh macam orang mari kali pertama majlis malam ni, macam mana dia punya masyhad. Kita masa dulu mari pertama kali, kita punya masyhad berbeza. Hari ni mungkin berbeza. Maka setiap kali kita kena mari majlis, kita kena tajdidkan kita punya niat dan besarkan kita punya masyhad. Besarkan punya masyhad. Dan semakin besar masyhad, apa masyhad ni? Kita punya pandangan pada majlis tu. Dalam ni ada wali Allah, dalam ni ada sebut Rasulullah, dalam ni ada selawat, dalam ni ada para malaikat, ada para salihin. Pandang begitu. Jangan pandang mari hanya ikut rutin, tertib je. Bulanan mari. Maka tak dapat apa-apa. Kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Bergantung kepada masyhad masing-masing. Al-madad ala qadaril masyhad. Pemberian Allah itu, madad pemberian itu bergantung kepada kadar masyhad kita kepada benda itu. Kita sangka benda itu besar, besarlah kita dapat. Kalau kamu tak mampu menggembirakan manusia dengan harta kamu, maka gembirakan mereka dengan wajah yang indah dan akhlak yang baik, dan juga menjaga diri kamu daripada menyakiti mereka, dada yang lapang dan mengasihi mereka, wal istighfar wad du'a lahum, dan beristighfar dan mendoakan mereka. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang istighfar pada setiap hari, setiap petang dan setiap pagi 27 kali untuk orang muslimin dan muslimat. 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Wa tu'minu wal mu'minat. Kata Nabi, akan diampunkan dosanya sebanyak bilangan orang mukmin di atas dunia. Istighfar untuk orang mukmin, kita doakan untuk mereka diampunkan dosa. Macam kita nak ampunkan dosa mereka, rupa-rupanya kita yang dapat pengampunan dosa. Sebab itu beristighfar, berdoa supaya Allah ampunkan orang beriman adalah ibadah yang besar.
Maka jangan tinggalkan kalau boleh setiap hari istighfar kepada orang mukmin. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Sebab akan diampunkan dosa kita sebanyak bilangan orang mukmin. Ramai mana orang mukmin? Banyak dah yang dah meninggal dunia, yang masih hidup atas dunia ni berbilion-bilion orang. Dah, dan diampunkan dosa kita sebanyak bilangan mereka hanya dengan istighfar kepada mereka, mendoakan mereka dan istighfar kepada mereka, sehingga kan diwajibkan kita dalam khutbah yang kedua membaca doa kepada orang muslimin dan muslimat, doa kebaikan. Allahumma ighfir lil mu'minat. Wajib baca. Sebab Allah wajibkan supaya kita dapat kebaikan tu. Ada benda yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita dapatkan kebaikan, pahala beristighfar dan mendoakan kepada orang mukmin dan mukminat. Maka orang Islam ni dan umat Muhammad ni, dia mesti ada satu perasaan prihatin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alham. Itulah yang membebani hati baginda Nabi Muhammad SAW adalah perasaan kita kata sedih dan risau kepada umatnya. Jadi setiap para da'i, talibul ilm, ustaz-ustaz, para pendakwah mesti ada perasaan prihatin dan cakna dan kesian kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keburukan dia tengok depan mata dia, dia kena fikir, oh ini tugas aku ni. Ini tanggungjawab aku kena buat ni. Dia ni tutup aurat, tanggungjawab aku. Dia ni minum arak, tanggungjawab aku yang kena dakwah dia. Kena fikir itu tanggungjawab kita. Jangan salahkan orang lain. Nah, di negara kita banyak maksiat, banyak jenayah, banyak ni semua salah kerajaan, ni semua salah fulan, salah. Nah, salahkan diri kita. Kita yang tak buat kerja. Kita kena ada ham tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah salahkan orang lain. Bahkan sentiasa salahkan diri sendiri. Ketika dilempar batu di kota Taif pun dah salahkan diri sendiri. Nabi ketika dilempar batu di kota Taif masih lagi salahkan diri sendiri lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat kehambaan kita, mestilah memandang kesalahan, kekurangan daripada kita, bukan daripada orang lain. Aku yang salah, aku yang kurang. Kita yang tak buat kerja, bukan banyaklah maksiat. Kata guru kita Fadil Syed Mustabar hafizallahu taala, ketika mana kamu melihat orang bermaksiat dan turunnya bala Allah SWT, kamu kena ingat bahawasanya rasakan bala ni turun, musibah ni turun sebab dosa aku, bukan dosa mereka, dosa aku. Sebab kita ada ilmu, sebab kita ada amal, kita ada iman, kita buat dosa lagi, itulah sebab Allah turunkan bala. Jangan salahkan orang lain, pandang kesalahan pada diri kita sendiri. Itulah cara dakwah yang paling, kita panggil, yang paling berkesan. Lepas tu kalau kita dakwah pada orang, akan sampai pada orang. Sebab apa? Kita memandang hina dulu diri kita. Sebab dakwah ni, dia punya kunci yang paling utama, mestilah kamu memandang diri kamu hina. Kalau kita berdakwah pada orang, pergi kat lorong-lorong, orang buat dosa-dosa, orang buat maksiat, kita kata, ni semua ahli neraka ni, kita nak dakwah dia. Maka dakwah tu tak akan sampai kepada hati mereka. Tapi kalau kita pergi dengan perasaan, oh mereka ni jatuh dalam maksiat sebab aku punya. Kita pun dakwah mereka, sampai pada mereka. Itu dia punya kunci dia. Kalau tak buat kunci tu, tak bukalah pintu. Tak boleh buka pintu hati orang tu. Kunci dia apa? Memandang diri kita adalah yang paling hina daripada al-mad'u. Ketika saya yang bercakap ni, tak boleh saya pandang diri saya lebih mulia daripada yang mendengar. Mestilah mengasakan diri yang mendengar semua ni lebih mulia daripada yang bercakap. Sebab itu, cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dia ceramah je, menangis belakang orang. Taubat semua orang. Semua akan berubah jadi baik. Jadi anak dia bergaji kat luar negeri. Dia balik tengok ayah dia ni, kalau mengajar semua orang menangis. Padahal cakap benda biasa je. Cakap benda basic je. Cakap mungkin bab wuduk, cakap mungkin bab semayang je. Tak ada keluar hadis yang hebat-hebat, tak ada keluar Al-Quran pun, cakap benda-benda kampung gitu je. Tapi semua orang menangis. Maka terdetiklah hati dia, kalau aku mengajar, mesti lagi kuat aku menangis. Aku dah tahu syair ni, aku tahu hadis ni, aku tahu ni, aku tahu ni. Aku boleh reka ayat yang lebih hebat daripada ayah aku sendiri. Maka suatu hari ayah dia suruh dia mengajar. Maka dia mengajarlah selama berjam-jam mengajar. Tak ada seorang yang menangis. Tak ada, tak bergerak hati orang, dengar je. Tak ada hati yang menangis, tak ada hati yang terasa, tak ada hati yang tersentuh dengan kata-kata dia. Sebabkan apa? Disebabkan isi dalam tu lain. Walaupun bercakap lebih hebat, zahirnya hebat, tapi roh tidak ada. Jadi kita dengan Ustaz Muti cakap apa? Ibadah mesti ada roh. Roh tidak ada. Dakwah, tausiah tu ada roh. Kalau tidak ada roh, tak sampai pada orang. Hanya orang tengok gambar je lah. Gambar kita, video kita, oh hebat dia ni menceramah. Video dengan gambar dengan tu je. Kata saya Habib Umar, nahnu la nurid surah, nuridul haqiqah. Kami tidak mahu gambar. Tahu gambar? Gambar ni maknanya surah, gambaran saja. Orang tengok je. Comel dia ni, pakai serban, pakai jubah, cakapnya hebat, gaya tersusun apa semua, tapi tidak ada hakikat.
Sekarang banyak orang hanya dirikan gambar sahaja. Surah sahaja. Surah dakwah, surah ilmu, surah zikir, surah masjid, surah... Tapi hakikat tidak ada. Masjid ada, hakikat masjid tidak ada. Orang yang semayang ada, hakikat orang semayang tidak ada. Maka begitu, bila mana Syekh Abdul Qadir Jalani tadi, lepas tu dia ceramah pula. Lepas anak dia turun, dia ceramah. Nah, dia sebut beberapa perkataan je. Kalau kita bahasa Terengganu tu, ikan makan kucing. 3 perkataan je. Ikan makan kucing. Ini ada seekor ikan, ada seorang perempuan ni beli ikan, cerita kepada orang ramai. Ada seorang perempuan beli ikan, tak siang-siang ikan, tak sempat nak masak, tak sempat nak makan, dah dimakan oleh kucing. Habis cerita. Semua orang menangis. Semua orang menangis. Cerita kucing, ikan makan kucing boleh menangis. Sebab tak ada cerita bahadis sebab apa, tak ada orang menangis. Sebab apa berbeza? Sebab apa? Sebab isinya ada. Syekh Abdul Qadir ketika bercakap, ada rohnya yang keluar sama dia. Bukan hanya perkataan, bukan hanya gaya bahasa, bukan hanya hadis dan Quran yang masuk, yang keluar daripada mulut dia, tapi keluar dengan cahaya, keluar dengan roh, keluar dengan hakikat ilmu dan juga takwa dan iman daripada hatinya. Maka tersentuhlah hati orang yang mendengar. Maka ulama bincang pula apa maksudnya di sebalik cerita Syekh Abdul Qadir ni ikan makan kucing. Maksudnya apa? Ada yang memberi isyarat bahawasanya maksudnya kalau kita beramal banyak ni, siap dah aku ikan ni, sembelih ikan dah. Siang ikannya, goreng ikan, rebus ikan, buat atau apa lada apa semua, tiba nak makan, benda lain makan. Seolah-olah siapa yang beramal, amal comel dah, tapi tak ada ikhlas, maka tak ada lah amalan dia. Ataupun dia dah buat amal dah, ikhlas dah, dia cerita pada orang pula. Habis iman dah. Dah sediakan makanan, tiba-tiba dimakan oleh orang lain. Maknanya amalannya terhapus dengan sebab perbuatan dia sendiri. Sedihlah orang. Aku beramal 60 tahun, 70 tahun, tapi terhapus kelip mata sahaja dengan sebab perbuatan aku sendiri. Maka orang menangis sebab tu. Berbeza-beza pemahaman orang. Tapi disebabkan percakapan itu datang daripada hati, maka memberi kesan. Adapun yang tadi anak dia bercakap tu tidak ada kesan pada hati orang. Satu cerita juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika dia hidup, ada orang di kampung dia ni kena rasuk. Di kampung sebelah. Maka orang hantar utusan. Kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, di kampung kami ada seorang kena rasuk ni. Histeria, memang gila-gila lah kena. Memang dia ni kena rasuk, setan besar ni. Kata Imam Abu Hanifah, mu fahim fulan, pergi pada dia, baca surah Al-Fatihah. Maka fulan ni bawa lah amanah. Imam Abu Hanifah pergi pada orang dirasuk di kampung sebelah, dibaca Al-Fatihah. Selepas beberapa tahun, orang yang sama dirasuk lagi. Maka dihantar lagi kepada orang lain, daripada rumah tadi tu, hantar pergi ke Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Abu Hanifah telah pun meninggal dunia. Maka anak murid dia kata, mau pergi dekat orang tu baca Al-Fatihah. Tak jadi. Tadi lepas baca Fatihah terus keluar. Hak ni tak keluar. Padahal bacaan yang sama. Orang yang sama kena rasuk. Setan yang sama, jin yang sama rasuk. Tapi tak keluar. Sebab apa? Berbeza orang yang suruh tu. Berbeza. Tak sama. Maka semakin hadir dia dengan Allah SWT, semakin akan berkesan apa yang dia lakukan. Walaupun hanya dengan la ilaha illallah sahaja. Walaupun hanya dengan takbir sahaja. Al-Imam Al-Haddad ketika takbir, ketika semayang, terbelah dinding di hadapannya. Allahu Akbar, terbelah dinding di hadapan. Kita takbir hari ni, 8,000 orang takbir, orang kafir tak takut pun. Takbir Allahu Akbar, tak takut orang kafir. Tak rasa gentar. Sebab apa? Takbir terkeluar tanpa ada isinya. Tapi nanti di akhir zaman Nabi kata apa? Orang Islam berperang hanya dengan takbir sahaja boleh hapuskan tentera orang kafir. Takbir sahaja. Kita punya takbir di mana hari ni? Orang boleh ketawakan takbir kita. Sebab tidak ada isi. Hanya keluar lafaz sahaja. Tidak ada makna Allah yang Maha Agung. Dia takbir Allahu Akbar tapi semayang ditinggal. Dia takbir Allahu Akbar tapi dia boleh hina orang Muslim. Sedang Subhanahu wa ta'ala. Takbir Allahu Akbar tapi dia boleh mengumpat orang Islam. Maka itu tidak keluar pada hatinya takbir. Hanya keluar daripada lidahnya sahaja. Maka tak ada kesan. Maka itu pentingnya kita ada roh dalam ibadah kita. Setiap perkara ada zahir, ada batin. Semayang kita, puasa kita, maulid kita, rauhah kita, ta'lim kita, zikir kita. Ada surah, ada hakikah. Ada gambaran, nampak macam mana, ada dalamannya, isinya. Kita nak hak isi tu. Biarlah surah tak ada pun, gambar tak ada pun. Yang penting isi tu. Walaupun sedikit, mesti ada isi. Habib Umar selalu buat perumpamaan.
Kalau di dalam rumah kita, rumah kecil, ada 1000 gambar singa. 1000 gambar. Tepek gambar singa. Takut tak? Tak takut. Hatta 2000 pun tak takut. Gambar singa, gambar saja. Orang takut gambar singa. Kejut mungkin kejut tapi tak takut. Boleh duduk dalam rumah tu. Tapi kalau ada seekor je anak singa dalam rumah tu. Bukan ibu singa, anak singa je. Tak. Tak ada orang boleh duduk dalam rumah tu. Sebab apa? Yang tadi surah, yang ni hakikah. Maka surah tidak ada manfaat. Yang ada manfaat hakikah tu. Yang kita punya hakikat keimanan, hakikat ibadah, hakikat ilmu. Kita belajar ilmu, ada hakikat kata ada hakikat. Kadang-kadang orang belajar hanyalah surah sahaja sebab dia ingat ikut suruhan muayyah ataupun ikut tertib yang tak ada hakikat. Tidak ada keikhlasan dalam hati dia belajar. Nah, maka semuanya bergantung kepada hal ahwal hati masing-masing. Semakin khalis hatinya, semakin besar manfaatnya kepada ummah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah beri manfaat dengan apa yang kita dengar pada petang ini, dan moga-moga Allah berikan kita hakikat ilmu, hakikat iman, hakikat taqwa, hakikat mahabbah, hakikat cinta Rasulullah SAW, hakikat segala apa yang kita lakukan, dan dijadikan perkara itu sebagai bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bekal untuk kita dapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga Allah kumpulkan kita sentiasa bersama dalam keimanan, ketaatan kepada Allah SWT. Allah jadikan kita orang-orang yang berkumpul kerana Allah, berpisah kerana Allah SWT. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fillah, wal mutajalisina fillah, wal mutabadina fillah, wal mutabadina fillah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. اللهم خذ منا وتقبل منا وافتح علينا باب كل خير كما فتحته على أنبيائك وعليك عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل جميعنا مرحوما وتفرقنا مما تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا منا ولا فينا شقينا ولا مطرودا ولا مرحوما يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما على هذه النيات وكل صالحا ومن وسلف صالحا ومن كتب الزمان ومن سيد الوالد ومن شيخنا سيد هبي ومن ويختم علينا وهو رد أنا في خير العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kesedah. Boleh dah Ijam. Kebakar dia. Senyap. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود. يا مهيمين يا سلام يا سلام أرينا وجه حبيبي في المنام ولا نفي من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام. ألف صلى الله على زين الوجود
من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون يا مهيمين يا سلام يا سلام أرنا وجها حبيبي في المنام يا مهيمين يا سلام يا سلام أرنا وجها حبيبي في المنام وأدم ربي يا أبدا حتى نزور زمان ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتانا زور زمان ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ربي أنزلنا بفردوس معا ما لنا إلا لحبي من غرام ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بدوام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بادي الظلام فتحنن وامه عني ما بدا كل نور من ثنا خير الخير خير الأنام
يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضام وفؤادي قد بدا بادي الظلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.